penyimpan emas bawah saya ni, kita ada satu mindset yang sama. Saya nak ajar orang yang simpan emas bawah saya ni, bukan kaya raya dengan emas, tak. Saya nak diorang simpan emas, yang pertama, supaya diorang bebas hutang. Itu yang pertama. Dan yang kedua, saya nak bagi tahu kepada penyimpan emas saya, simpanlah emas supaya gunakan emas untuk pergi umrah dan juga haji. Dan saya akan ajar juga kepada penyimpan emas saya, simpan emas supaya mereka dapat keluar jalan Allah Subhanahu Wa Taala, tanpa kita harap pada makhluk, harap pada orang lain. Okay. So nak bagi tu sangat-sangat penting. Kita cari circle yang betul. Dekat luar sana ada banyak circle tuan-tuan perempuan. Tuan-tuan perempuan akan jumpa yang mana dia akan ajar tuan-tuan untuk kejar. Terpulang kepada tuan-tuan. Terpulang kepada tuan-tuan perempuan nak pilih yang mana. Saya ada prinsip saya sendiri. Okey, walaupun yalah kita ambil nasihat dan sebagainya, tapi kita kena ada pegangan. Kita kena ada pasak.